kebodohan Rafizi Ramli yang mengatakan bahawa Perdana Menteri yang paling popular di kalangan orang Melayu ialah Muhyiddin Yassin. Tak ke gila babi dia ni? Babi pun tak gila macam ni. Melayu. So untuk calon Perdana Menteri mestilah calon yang paling popular dengan core dia, iaitu Melayu kan. And it's actually Tan Sri Muhyiddin. Alternatif lain Datuk Seri Hadi Awang, actually by quite a distance. Datuk Seri Hamzah Zainuddin lagi jauh. So dia tak ada calon lain tau. Jadi kalau lepas perkara itu dah berlaku dan dah jadi, ada lagi pimpinan yang cuba justify. Now that is inexcusable. So the third part tu, selepas dah keluar pasal 1.6 billion, pasal derma tak masuk akal, those people I think they have to answer, and the public should not forget that bit. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Sajalah aku terjumpa lah video Luqman Nur Adam balun Rafizi Ramli. Disebabkan Rafizi Ramli kata Muhyiddin Yassin lebih popular disebabkan pemerintahan Perikatan Nasional, dan nampak Muhyiddin Yassin lebih popular daripada UMNO Barisan Nasional. So kalau apa ingat komen Rafizi kan terhadap Muhyiddin satu ketika dulu, lebih kurang bulan 1 hari tu kan, bulan Januari kan. So Luqman Nur Adam ni balon kau-kau punya lah. Jadi aku nak bawa dengan apa kita dengar asal apa Luqman Nur Adam balon Rafizi Ramli. Dan kita nak menjawab sikit lah kan soal Rafizi cakap Muhyiddin lebih popular. Dia pemimpin di kalangan orang Melayu lebih popular daripada orang-orang lain walaupun Abdul Hadi Awang. Jom kita layan Sat. Perdana Menteri itu tapi bila letak Perdana Menteri itu Muhyiddin Yassin, dia buat kerajaan Bumi Putra, apa jadi pada orang Melayu? Itu sebab saya nak jawab kebodohan Rafizi Ramli yang mengatakan bahawa Perdana Menteri yang paling popular di kalangan orang Melayu ialah Muhyiddin Yassin. Tak ke gila babi dia ni? Babi pun tak gila macam ni. Betul tak? Kalau orang ni sekolah tak tinggi, cakap benda berapa macam ni, kita boleh terima. Tapi orang belajar sampai ke UK, dia punya bodoh dia ni melangkau PhD kan? Ini satu benda yang saya rasa tak boleh brain lah kan? Padahal zaman Muhyiddin ni lah orang Melayu hancur lebur, sampai terpaksa mengemis duit KWSP sendiri, kena pinjam duit alung, sampai ada 143% peningkatan kadar bunuh diri. Dan Bahlul ni boleh kata Muhyiddin Yassin lah Perdana Menteri yang terbaik di kalangan orang Melayu. Tak ke gila? Kalau kita simple matematik lah kalau lah Muhyiddin ni Perdana Menteri yang terbaik di kalangan orang Melayu atau paling popular di kalangan orang Melayu yang boleh bawa hidupkan Melayu, dah lama dah Rafizi ni tinggalkan PKR, lepas dia ditinggalkan oleh orang-orang dan ahli PKR dengan satu kekalahan yang sangat memalukan. Hanya 1/4 pengundi PKR yang mengundi dia. Kalau nak ikutkan, kalau betul lah Muhyiddin ni orang suka, dengan dia sendiri pun dah tinggalkan PKR, dah masuk Bersatu lah. Ada dia berani nak masuk Bersatu? Jadi sembang tu jangan sampai jadi babi boleh terbang. Itu je lah nasihat saya. Jadi saya nak beritahu hari ni, Alhamdulillah, kalau kita lihat kerajaan Madani ni satu cerminan yang hampir sama dengan apa yang berlaku zaman BN memerintah. Kita ada orang India, Cina, Kadazan Dusun, semua kaum ada di dalam kerajaan kita hari ini. Dan inilah resipi yang boleh mengukuhkan kedudukan orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu 70% Bumi Putra dalam negara ni kebanyakannya ialah orang Melayu. Kalau kerajaan tak bagus zaman Muhyiddin dulu, zaman gelap, yang paling banyak melingkup pun orang Melayu. Kena faham tu. Jadi kalau nak Melayu tu kuat, dia mesti penyatuan masyarakat berbilang kaum, kerajaan berbilang kaum, baru ada 2/3 majoriti. Kalau setakat nak berpakat dengan PAS, menang pilihan raya pun tak lepas. Kita dah buat kira-kira. Kalau boleh menang pilihan raya, setakat UMNO berpakat dengan PAS tanpa undi Cina, tanpa undi Bersatu, tanpa undi PKR, jangan harap boleh menang pilihan raya.
Kalau nak cerita persatuan kesatuan Melayu, Anwar Ibrahim bukan Melayu ke? PAS pun tak nak Datuk Zahid. Zahid tu bukan Melayu ke? Kan? So, kita janganlah jadi ejen untuk menyebarkan propaganda Perikatan Nasional ataupun propaganda PAS ni. Kan? Kita mesti ada pendirian kita yang tersendiri. Kalau nak buat penyatuan Melayu betul-betul, satukan dulu UMNO, PAS, kan? Dan sekalikan juga Amanah, sekalikan juga PKR, kan? Melayu DAP pun panggil lah sekali. Kalau semua Melayu ni duduk satu meja, kan? Saya yakin kalau setakat nak menang pilihan raya, boleh. Kalau semua Melayu lah, termasuk PKR, Amanah, apa lagi? Bersatu, UMNO, PAS, setakat nak menang pilihan raya, simple majority boleh. Tapi Melayu akan menderita. Sebab apa? Sebab tidak akan ada 2/3 majoriti. Mahathir dulu 126. Lingkup, dia sendiri letak jawatan. Betul tak? Muhyiddin 114 kursi. Lingkup, 3 orang tarik diri, dia jatuh. Sehingga dia terpaksa, bila dengar UMNO nak tarik sokongan pada dia terpaksa handover kepada Ismail Sabri. Jadi nak buat apa kita ada sebuah kerajaan yang rapuh, yang pelabur tak yakin nak masuk dalam negara kita. Last sekali yang menderita paling ramai ialah orang Melayu. So use your bloody brain. Jangan duk cerita Melayu, tak sedar bahawa tindakan kita, perbuatan kita, gesaan kita melingkupkan bangsa kita sendiri. Ini kena faham. Okey, dia balon kau-kau lah kan. Kononnya Rafizi Ramli ni belajar dekat UK, tiba-tiba mengeluarkan kenyataan Muhyiddin lebih popular, pemimpin yang popular. So, dia balon kau-kau punya lah, Lokman. Ni, Lokman. Kalau Perikatan Nasional tidak popular, Perikatan Nasional yang waktu tu poster boy adalah Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional takkan dapat 74 kursi lah. Anwar Ibrahim popular di kalangan non-Malay, orang-orang bukan Melayu. Jangan jadi buta perut sangat. UMNO BN tidak popular di mata rakyat Melayu. Anwar Ibrahim Pakatan Harapan popular di kalangan orang bukan Melayu. Jom kita dengar asal jawapan Rafizi Ramli. Ni cerita Rafizi Ramli yang mengundang Lokman Nur Adam balon Rafizi Ramli. Jom kita layan, Zat. Yang ini saya nak kongsi lah. Sebenarnya populariti Tan Sri Muhyiddin dengan orang Melayu, pengundi Melayu, jauh lebih tinggi daripada Datuk Seri Hadi Awang. Agak konsisten throughout. Dari masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, ini propaganda abah lah kan. Sebenarnya memang approval rating dia dan sokongan pengundi Melayu tinggi kat dia tau. Dan dalam tempoh daripada 2018 sehinggalah sekarang, tidak ada Perdana Menteri yang boleh mengatasi populariti Tan Sri Muhyiddin dengan approval rating dia semasa dia jadi Perdana Menteri. Dengan pengundi Melayu dengan pengundi Melayu. So Tan Sri Muhyiddin, of course popularity approval rating dia dah turun lah dengan pengundi Melayu selepas 3 tahun. Tapi masih lagi tinggi and quite a distance dengan Datuk Seri Hadi Awang. Antara tokoh-tokoh yang ada di dalam PN ni kan, yang paling sellable sebagai Perdana Menteri gabungan PN ialah Tan Sri Muhyiddin dengan orang Melayu lah, dan itu yang paling penting untuk mereka, because the core undi dia ialah Melayu. So untuk calon Perdana Menteri mestilah calon yang paling popular dengan core dia iaitu Melayu kan. And it's actually Tan Sri Muhyiddin. Alternatif lain Datuk Seri Hadi Awang, actually by quite a distance. Datuk Seri Hamzah Zainuddin lagi jauh. So dia tak ada calon lain tau. Jadi kalau PAS dan pimpinan PAS yang menonton paling kurang aku dah cakap awal
awal lah. Kan? At least I'm helping you. Kan? So kalau they make that egoistic and emotional decision untuk ganti Tan Sri Muhyiddin dengan orang lain, then actually they will suffer a few percentage point dengan pengundi Melayu tau. Okay. Itu satu More than that, dalam semua pimpinan Perikatan Nasional, kalaupun yang ada sedikit kelebihan dengan pengundi bukan Melayu, Tan Sri Muhyiddin lagi. So they're quite jam tau. Tu yang saya kata, dia sebenarnya paralysis ni. So whatever they decide, sebenarnya episod ini tidak akan memberi kekuatan berganda ataupun kekuatan baru kepada PN, because alternatif dia contohnya kan, pertama kalau letak kalau letak Datuk Seri Hadi Awang, then they have to pay that price lah. Itu tak campur lagi yang bersatu akan mula bergaduh orang makin so it doesn't solve a problem kan. So the alternative, katakanlah dia pun suddenly dapat eureka moment, actually our best person is still Tan Sri Muhyiddin kan. Dan Muhyiddin akan dapat moral victory. Dia punya gamble itu paid off. Dan siapa yang akan kena gelak seluruh dunia? PAS lah. PAS pula marah kan. Jadi I mean they dig a hole and terjatuh dalam lubang yang mereka gali sendiri sekarang lah. Okey, itulah kan. Itulah orang kata inilah Luqman Nur Adam kan. Satunya rakyat tak percaya UMNO BN. So rakyat orang Melayu Islam bagi undi dekat Perikatan Nasional. Memang Perikatan Nasional dapat undi orang Melayu paling besar. Dan bukan Melayu tidak beri undi kepada Perikatan Nasional, hampir 99% tak bagi undi dekat Perikatan Nasional. Dan mungkin hampir 99% tidak bagi undi dekat UMNO Barisan Nasional. Tetapi bukan Melayu bagi undi dekat Pakatan Harapan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim popular di kalangan non-Malay. Yang daripada Melayu bagi undi dekat Perikatan Nasional paling besar. So betul lah tu. Kalau Muhyiddin Yassin sebagai poster boy, dia tak laku, Perikatan Nasional takkan dapat undi 74 kursi tu tau. Walaupun dah berlaku pecah memecah lah, lompat sana lompat sini, Isau sokong Anwar. Tapi kekuatan Perikatan Nasional kan, sebab poster boy Abah Din, betul lah kata Rafizi. Luqman Nur Adam ni Allah saja yang tahu. Aku nak share sikit lah kan daripada Rafizi Ramli kan. UMNO BN jangan duk acah-acah macam hampa hebat lah sangat, best lah sangat kan. Nak sampai ke legasi yang terakhir di zaman Najib tu, dah berpuluh tahun pemimpin demi pemimpin demi pemimpin kan. So UMNO Barisan Nasional hari ni walaupun pernah jadi kerajaan, tak pernah jadi ketua kerajaan. Dia hanya pernah jadi timbalan, menteri-menteri saja. Dia tak duduk di tempat Najib. Dia tak duduk di tempat Mahathir. Dia tak duduk di tempat Abdullah Badawi. Jadi bila main zaman Najib ni, dia punya berkuasa, dia punya tekan rakyat apa semua, tapi dia lupa dah sebab benda tu benda lepas. Kalau macam kita flashback balik pun, rakyat tak terfikir dah, rakyat parut tu dia dah hilang dah. Tapi itulah sejarah dalam negara kita, parut dalam negara kita yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. So orang yang paling besar, paling rajin, paling betul-betul mendedahkan betapa korupnya pemerintahan Barisan Nasional, Rafizi Ramli. Sebab tu kalau hampa pergi tanya seorang perseorang di level pemimpin atau ketua bahagian UMNO BN kan, ketua bahagian UMNO ataupun ketua yang ada jawatan di dalam UMNO, memang tidak suka Rafizi. Sebab dia yang duk mendedahkan segala skandal korap-korap yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional, pemimpin UMNO. Jadi sebab itulah memang tak kisahlah kan. Memang tak heranlah kalau mereka benci dekat Rafizi.
Sebab Rafizi punya punca, mereka tumbang. Jadi sebab tu Luqman Adam boleh kata macam tu. Dan aku nak share satu lagi. Apa yang dikatakan oleh Rafizi betapa 1MDB asbab UMNO BN ni, parut dia terhadap negara gila-gila punya. Parut dia betul-betul dalam, dia toreh sampai dalam, dia korek isi-isi habis. Sebab benda ni pula bukan disebabkan seorang Najib saja. Kan? Di bawah pemerintahan Najib ada menteri-menteri, ada lantikan-lantikan, ada yang pegang GLC, pegang itu, pegang tabung haji, pegang Felda. Semua berlaku kerugian di bawah pentadbiran UMNO BN. Itu macam-macam ni. Tabung haji, MARA, Felda, LTAT. Apa dia lagi? 1MDB, SRC, apa lagi anak-anak syarikat yang rugi. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli. If anything, saya rasa yang paling memalukan ialah selepas perkara itu dah berlaku dan dah jadi, ada lagi pimpinan yang cuba justify. Now that is inexcusable. Saya ada buat video TikTok minggu ni lepas keputusan mahkamah tu keluar. Saya saya rage bait lah sikit. Saya panggil Najib seorang mangsa. Semua orang marah kau. Sebab nombor satu, mostly untuk make that point bahawa yes, perkara ni bagi saya suatu structural failure. Bukan, yes, individual failure. Dan walaupun saya panggil dia seorang mangsa, saya was clear, saya tak cakap dia tak patut dihukum, ataupun saya tak cakap dia tak bersalah atas apa-apa tuduhan yang dia menghadapi. Tapi untuk bercakap bahawa pada saya, kalau situasi ni, kalau orang-orang yang sekeliling dia tak membenarkan dia, ataupun kalau prosedur-prosedur yang wujud pada masa tu tak telah menyenangkan hidup dia untuk buat apa dia buat tu, mungkin kita tak akan berada di peringkat ni pada hari ni. To be fair lah, okay ya. Yeah. You kena tengok kepada milestone dan timeline tu kan. Dia ada dua peringkat kalau you nak judge. Yang orang kata the bigger failure of the system, you kena judge kan. Sebahagian besar all these financial transactions dengan YMDB ni, SRC semua ni, ini berlaku at the earlier part of kuasa Datuk Seri Najib. 2009, 2010, 11, 12-ish kan. Kemudian so yang itu oleh kerana budaya dan sistem politik kita. Sebab itu kalau orang marah saya, kata saya hentam Datuk Seri Anwar, my concern is kalau perkara itu berterusan, budaya cium tangan, Datuk Seri PM, you lah manusia yang paling jujur dalam dunia, tak boleh question, tak boleh ada perbezaan pandangan. Semua orang tiptoe ni, takut kalau berbeza pandangan dengan PM nanti jadi macam Rafizi, dia kena buat podcast lepas tu kan, terpelanting kan. So that culture sebahagiannya masih lagi ada, dan culture itulah yang enable it. Okay? So if you put yourself in KJ shoes masa tu kan, you wouldn't have thought sebenarnya Datuk Seri Najib ni ambil 2.6 billion masuk akaun dia. It was unthinkable. Tapi sebab husnuzon, percaya semua sistem yang kena cium tangan Perdana Menteri semua kan. So to me that, kalau kita nak kata institutional failure yang membenarkan perkara itu berlaku, that political culture still exists to a certain extent until today kan. You know. So nak blame KJ ke orang lain masa itu, not that easy masa itu. Even to me lah, to be frank lah, even if I had been in the cabinet masa itu, saya pun tak pasti sama ada I would have had the foresight to check every single thing yang PM kata. Sebab kita percaya kat PM kan. To be fair, dalam UMNO sendiri pun, by the time perkara ini dah jadi besar, it was divided. Maksudnya ada yang angkat red flag and they paid the price lah. Tan Sri Muhyiddin is one of them. Whatever you say buat Tan Sri Muhyiddin, you should not change history. Memang at least he confronted that issue. Datuk Seri Syafiee Afdal did the same. And people always forget Datuk Seri Husni Hanazlah, Menteri Kewangan kedua kan, yang actually
bergaduh dengan Najib for sticking to his gun about 1MDB sampai dia terpelanting. Sekarang orang lupa dia langsung dah kan. So to be fair to UMNO, that process happened. If anything, saya rasa yang paling memalukan ialah selepas perkara itu dah berlaku dan dah jadi, ada lagi pimpinan yang cuba justify. Now that is inexcusable. So the third part tu, selepas dah keluar pasal 2.6 billion, pasal derma tak masuk akal, those people, I think they have to answer, and the public should not forget that bit. So where do we carry from now? Sebab itu devolving the power daripada Perdana Menteri itu sangat penting. Making sure that the cabinet and political culture is that we are allowed to question. Sebab power corrupts. And if anything yang berlaku melalui 1MDB itu, 2.6 billion semua tu is only an outcome of a very corrupt political culture yang mana power is concentrated di tangan seorang, and then orang lain tu dia sangat kalkulatif tau, nak question, nak tanya, even to do a little bit of homework dia takkan, because well, our prime minister is the greatest person in the world kan. Yep. So that bit tu yang saya ingat a big lesson learned that we should take from 1MDB lah. Okey, itu daripada Rafizi Ramli. Memang lah kan, sebab walaupun hari ni kita bercakap benda tu dia benda dah lepas tau, benda yang dah berlalu tau. Bila kita bercakap hari ni, emosi rakyat tu dia dah kurang, dia dah tak macam dulu. Dulu waktu 1MDB kecoh kan, masuk PRU 14, masuk PRU 15 kan, pemimpin terutama Rafizi Ramli dia dapat bakar jiwa-jiwa rakyat sehingga rakyat marah, rakyat tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Dan bila siasat memang benar-benar berlaku kerugian di dalam 1MDB. Sekarang bila kita dah tengok Najib dah masuk penjara, ini dah jatuh hukum, ini dah bersalah, ini dah terbukti rugi. So rakyat pun dia dah rasa berpuas hati. Tapi kerajaan Malaysia sampai hari ini duk kena tanggung hutang 1MDB. Bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, bukan 3 bilion. Berbilion-bilion cerita ada. Ada seorang pemimpin UMNO, dia komen terhadap Rafizi soal 1.1 bilion. Video tu aku dah record screen lama dah tapi aku lupa, tapi tak apa, aku akan bawa ke dalam video yang lain di dalam podcast Datuk Kamal Amir. Musibahnya kawan ni, dia ni kalau tak silap aku, dia ni ketua pemuda ataupun ketua UMNO Selangor, kalau tak silap aku. Tu dia kata, kan baru ni kan kecoh soal Rafizi soal 1.1 bilion. Dia boleh kata angka 1.1 bilion tu berlaku kerugian lebih besar daripada kerugian 1MDB. Kepala bana dia. Aku record screen tu di dalam channel Hang Duk Mana. Kan? Jadi kan dia share komen kawan tu, so aku record. Nanti tengok, kalau ada aku potong part ni, aku akan masukkan di dalam video aku ni. Dia boleh kata soal 1.1 bilion kononnya skandal lebih besar daripada 1MDB. Kepala 1MDB tu berpuluh bilion lah weh. Bukan 1 bilion, bukan 2 bilion lah, berpuluh bilion lah. Kan masuk dalam akaun Najib saja pun dah berapa bilion. Nak bapi yang sampai dekat Jolo saja pun, Jolo Sakau pun dah berapa bilion. Yang dah projek sana, projek sini, filem seks lah, filem seksi lah, segala bagai pun dah berapa ratus juta. Poster Goldman Sachs punya berapa bilion dah. Jangan lupa yang tu. Jadi orang-orang UMNO kan, yang mana duk acah-acah suci, jangan duk tunjuk best suci sangat. Nampak bi? Terbukti dah. Jangan duk acah-acah macam apa tu suci, bersih dan berseri. Orang lain semua kotor. Jangan duk acah hari ni hang lah paling kuat. Hang lah kononnya dapat undian daripada rakyat, dapat sokongan, dapat undi, dapat kepala bana semua. Sedangkan yang hang duk menang beberapa kursi DUN tu pun bukan asbab kekuatan UMNO BN. Sebab ada campuran pengundi daripada Pakatan Harapan. Jangan lupa,
Perikatan Nasional dia dah dapat balik undi solid dia. UMNO BN dapat tak undi solid? Tengok dekat air kuning. Dia dapat ada undi yang dia dapat sewaktu PRU15 hari tu. PKN tu tak apalah, nanti kita akan komen lah. Perikatan Nasional dia dapat 8,000. PRU15 dia dapat 8,000 undi. Air kuning dia dapat 8,000 undi. Dia hanya beza 8,000 lebih saja. Kan? Jadi pada pendapat aku tak payah duk nak syok-syok sendiri. Tak payah duk nak komen orang teruk-teruk sangat. Duk nak bangangkan orang, bodohkan orang. Sedanglah kalau hang tu hebat sangat, UMNO BN takkan tumbang lah. Waktu tu kalau tak silap hang Lokman, hang duduk dekat timbalan berjasa ke apa. Kalau hang hebat sangat, UMNO BN takkan tumbang. Kalau pemimpin UMNO tu hebat, bagus sangat, tak ada berlaku korupsi, bersih belaka, hampa takkan tumbang. Tumbang sebab berlaku korupsi dan terbukti korupsi. Jadi tak payah nak syok-syok sangat lah, no. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Bantu like dan subscribe. Kena ingat, betul lah kata Rafizi, Muhyiddin Yassin, dia poster boy PRU15, dapat 74 kursi. Bermakna dia popular di kalangan orang-orang Melayu. Lebih popular daripada Abdul Hadi Awang. Kalau Abdul Hadi Awang poster boy waktu tu, mustahil boleh dapat 74. Anwar Ibrahim boleh dapat 82 kursi disebabkan Anwar popular di kalangan non-Malay, bukan Melayu. UMNO BN tak popular langsung. Popular tu popular jugalah kan. 3 juta undi je. Perikatan Nasional dapat 4 juta undi. Pakatan Harapan dapat 5 juta undi. Jadi tak payah syok-syok sendirilah Lokman. Jangan nak perbodoh ke orang, nak komen orang sedap-sedap sangat macam hang jauh betul semua. Tak payah sembang lah. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Bantu like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.